Izati, Azmi. Sila. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang baru masuk live TikTok kita hari ni. Apa khabar semua? Sihat ke? Selamat hari Sabtu. Ni Mel. Terima kasih Mel, tolong share. Alhamdulillah. Okey tak suara? Bulan purnama. Okey tak suara Dr. Azimah? Is. Jomlah Is, daftar kat isteri masuk kelas Dr. Azimah Is. Memang Is, isteri Is ada masalah ni ke? Wanita rendah libi wanita rendah libi. Okey Is, kalau betul Is dah rasa isteri Is macam tu, isteri Is terbuka hati nak belajar, petang ni ada kelas Is. Ni Is, nampak kelas? Daftar kat isteri anda. Ada 2 kelas untuk bantu isteri-isteri yang rendah libi. Special untuk isteri-isteri yang mengalami lembah libi, kan? Mengalami rendah naf. Dr. tak boleh sebut ni, rendah libi, mengalami masalah FSD. Hari ni kita akan bercakap tentang wanita FSD, rendah libi. Okey, baca doa dulu. Untuk Is ataupun isteri-isteri ataupun suami-suami yang berminat, petang ni ada kelas. Hari ni petang ni ada kelas tertutup. Hari ni petang ni. Hari ni kelas tertutup kita. Alright, baca doa dulu. Alhamdulillah. Is, daftar kat sini Is. Nampak tak? Daftar kat sini cepat. Kita dah ada 40 orang yang daftar kelas tertutup petang ni. Dah ada 40 orang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub thabbit qulubina ala dinik rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan wajnibna ittiba'ah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Is, tengok ni Is. Untuk kita hari ni Dr. Azimah akan bercerita tentang kesihatan wanita. Okey, kesihatan wanita. Wanita FSD. Rasa tak ada. Sebab tu bila you all bercerita tentang wanita, you kena tahu pasal hormon wanita. Nampak tak hormon wanita? Biasa yang kita belajar kan dekat sekolah, estrogen, progesteron, kan? Dan ini juga adalah hormon wanita. FSH, LH, endorfin, oksitosin, serotonin, dopamin. Banyak isu wanita rendah libi. Okey, wanita rendah libi. Apa maksud dia wanita rendah libi? Wanita tak ada kehendak. Wanita susah nak puncak. Wanita sakit kering kontang, kan? Antara ni faktor-faktor dia. Cuba you tengok. Antara faktor-faktor wanita tak rasa nak, kan, mesti ada sebab,
Kan, faktor-faktor dia mungkin lah kan, dia hormon tak stabil. Hormon tak stabil. Apa maksud hormon tak stabil? Dia menyusu, dia beranak, dia menopause, semua tu menyebabkan perubahan hormon. Tengok hormon wanita. Yang biasa kita belajar lagi kan, LH, FSH, banyak hormon wanita. Estrogen. Kalau menopause ni, estrogen dia rendah. Ni. Kalau menopause, estrogen rendah. Ada krim, ada tablet untuk bantu estrogen. Kalau beranak, kalau menyusu. Menyusu apa benda? Menyusu tinggi prolaktin. Kalau tengah mengandung, mana mengandung? Mengandung, progesteron tinggi. Semua tu menyebabkan perubahan hormon dalam badan wanita. Apalagi kalau isteri ataupun suami bergaduh dengan pasangan masing-masing. Lagilah rendah. Kan ada tak kat sini? Kan biasa kan? Biasa macam tu. Apalagi kalau ada penyakit-penyakit yang Dr. Azimah tulis kat sini. Penyakit-penyakit ni boleh menyebabkan rendah libi. Rendah libi. Kita bercakap tentang suami isteri kan, lepas tu kita nak belajar puncak kan, nak belajar seronok, nak belajar happy dalam hubungan. Susahlah kalau kita ada penyakit ni. Kalau lelaki 1 minit je, suami 1 minit je dia PE. Nampak tak? PE. PE. Yang ni dia pancut awal Alright, ada juga yang mengalami masalah itu. Ada juga yang mengalami masalah vaginismus. Vaginismus. Tak dapat nampak tu jap. Betul Mel. Ada masalah tu. Kalau ada konflik, susah. Jap, Dr. Azimah letak kat sini kan. Ada orang masalah PE. Nampak tak PE ni? 1 minit je. Memanglah. Lepas tu ada orang masalah OT. Masalah OT pun boleh menyebabkan you all tak ada nak. Tak ada nak kan. Cik Na ni susah nak ada kalau you all tidak ons betul-betul. Tidak ons betul-betul. Macam mana nak ada libi kan? Ada orang tanya Dr. Azimah, macam mana nak ada libi? At least lah kena sembuh ni. At least kena jaga dulu. Kan? Ada STD contohnya. Apa itu STD? Contoh STD contoh STD. Ada orang ada STD. Kalau katalah pasangan kita ada STD, memanglah kita pun tak selera. Betul tak isteri? Katakanlah pasangan kita ada STD, kita pun tak selera. Nampak? Sifilis, HIV kan? Gonorrhea. Nampak tak? Penyakit-penyakit lagu ni siapa yang rasa nak bersama? Kita pun geli kan? Pulaknya melanggan kan? Nampak tak? Dr. Azimah tulis ni. Ini adalah antara perkara-perkara yang buat kita tak ada mood. Alhamdulillah. Kan, terima kasih yang baru masuk live TikTok kita. Okey? Ni Dr. Azimah tunjuk kat sini masalah vaginismus Masalah vaginismus. Siapa kat sini pengantin baru? Pengantin baru. You boleh tengok ni Dr. Azimah letak benda ni. Nampak tak? Ni. Alright, okay. Ramai antara pasangan yang baru kahwin mengalami masalah vaginismus. Pasangan baru kahwin mengalami masalah vaginismus. Susah nak tembus. Pernah dengar tak vaginismus? Mari doktor tanya duduk kat sini bagi nampak sikit. Okey, tengok
Ini adalah antara penyakit yang menyebabkan wanita rendah libido. Kadang letih bekerja ni, nampak? Letih bekerja, stres kan, pun boleh menyebabkan rendah libido. Cuba you all check diri sendiri, cuba you all check pasangan, ada tak masalah-masalah lagu ni? Sebab bila wanita rendah libido, mesti ada sebab. Kalau pengantin baru biasa masalah dia kat sini. Pengantin baru biasa masalah dia dekat vaginismus. Susah sebab dia kering kan. First timer pula tu, susah nak tembus kan. Sakit Miss V dia sakit. Ini adalah antara penyebab-penyebab wanita rendah libido. Sebab tu penting sangat suami kan, penting sangat suami sedar, isteri pun sedar jugalah, sama-sama sedar lah maksud kita sama-sama sedar. Ini adalah hormon wanita. Hormon wanita yang banyak memainkan peranan bila you all bersama dalam hubungan. Bila you all bersama dengan pasangan, hormon-hormon ni banyak main peranan. Endorfin, oksitosin, serotonin, dopamin. Ini adalah antara hormon-hormon yang baik untuk kita sentiasa rembeskan. Sentiasa rembeskan bila berhubungan. Kan kita bercakap tentang benda ni, nampak tak benda ni? Nampak Dr. Azman tulis ni? Wanita boleh capai. Kenapa Firdaus nak jumpa Dr. Fazli ke? Kontak kat sini. Untuk you all yang berminat, boleh tanya kat sini Untuk yang nak join kelas kita ada hari ni hari Sabtu, kita ada buat kelas special untuk isteri-isteri yang nak belajar. Untuk isteri-isteri yang nak sembuh masalah-masalah ni, nak tingkatkan hormon-hormon baik, nak tingkatkan kehendak. Saya rasa saya ada sesuatu lah doktor, kenapa lately sejak beberapa lama ni rasa macam takut. Kan Sofia, lepas 2 minggu Sofia, biasanya kita akan nampak positif tu lepas 4 minggu tak ada haid Sofia kalau Sofia nak cek hari ni pun tak ada masalah. Okey. Untuk pengantin baru, Dr. Azman cerita ni. Kan? Nampak tak ni? Miss V ni. Untuk pengantin baru, okey, dekat sikit. Pengantin baru okey, ini adalah yang normal. Ini adalah yang normal untuk Miss V. Okey, besar kan? 10 hingga 15 cm. 10 hingga 15 cm. Bukaan dia 4 hingga 6 cm. Besar ni. Okey, besar dan panjang. Masalah dia untuk adik-adik pengantin baru yang PJJ, yang ada masalah libido kan, yang ada masalah OT, nampak tak? Dia mikir, dia takut. Miss V boleh tertutup. Kita panggil sebagai vaginismus. Isu ni ada sampai 8 tahun kahwin. Sampai 8 tahun kahwin tak boleh tembus. Sofia, sampai 8 tahun kahwin tak boleh tembus. Kalau tembus pun sakit. Kalau tembus pun kering. Kalau tembus pun pedih. Maknanya isteri susah nak capai ni. Maknanya isteri susah nak capai. Nak capai apa doktor? Ni nak capai ni. Tak faham kan? Nak capai ni susah. Ada isteri yang tak pernah capai.
Bayangkan Dr. Azimah cerita ni, bayangkan ramai sangat isteri tak pernah capai pun. Tak pernah tahu. Ada ke? Boleh ke? Faham ke? Yang dia tahu tak best. Yang dia tahu tanggungjawab. Kan? Itu je lah. Okey, sekarang ni, hari ni Dr. Azimah cerita dalam live TikTok ni sebab kita nak bantu isteri-isteri yang mengalami masalah rendah libido. Isteri-isteri yang mengalami masalah rendah libido ada banyak sebab. Faktor utamanya adalah hormon tidak stabil. Faktor utamanya adalah hormon tidak stabil. So hormon tak stabil ni selalu berlaku dengan wanita. Kan, kalau kita mengandung, progesteron tinggi. Kalau kita dekat-dekat nak haid tu, estrogen dan progesteron meninggi. Kan, bila kita beranak, kan, turun semua. Yang naiknya hanyalah prolaktin. Sebab apa? Sebab kita menyusu. Hormon kita macam ni. Nampak tak? Turun naik, turun naik. Sama juga dengan badan wanita. Jap besar, jap kuncup. Jap besar, jap kuncup. Kak Safia. Ni Kak Safia. Betul lah tu Kak Safia. Sama juga yang Kak Safia sebut. Dr. Azimah tulis. Yang Safia sebut tu bagus. Nama lain dia. Okey, nama lain untuk FSD. FSD tu bahasa Inggeris. FSD ni wanita rendah libido dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu kita panggil mati putih. Mati putih. Dia ada banyak faktor. Sofia, dia ada banyak faktor. Hormon, konflik, emosi. Kan? Dah baloh. Kan? Ataupun letih kan. Emosi tak stabil, letih ni. Tidur tak cukup 6 jam sehari. Pun boleh menyebabkan rendah libido. Rendah libido. Okey? Penyakit-penyakit ini, nampak tak? PE. Kan? Fiza sebut penyakit lain pula tu. Kan? Betul Fiza. Jom Fiza belajar stabilkan hormon. Okey Fiza? Alright, bagus soalan Fiza. You tengok soalan Fiza tu bagus sangat. Oleh sebab itu Fiza kena belajar tenangkan diri. Fiza, kalau Fiza ada masalah lagu tu, Fiza mengalami tinggi kortisol. Fiza mengalami tinggi kortisol. Ni hormon jahat ni. Nampak tak Fiza? Bila tinggi kortisol, Fiza kena belajar turunkan kortisol. Belajar turunkan kortisol. Sebab kita tak nak hormon jahat. Kita nak hormon baik ni sentiasa ada dalam badan kita. Especially kalau kita tengah mengandung. Nanti sakit kepala. Fiza nak masuk kelas pun boleh Fiza. Dalam kelas Dr. Azimah banyak ajar juga untuk turunkan hormon-hormon jahat. Ni kelas kita petang karang Fiza. Ni Fiza, kelas kita petang ni nak bantu turunkan kortisol, nak tingkatkan hormon-hormon baik. Siapa yang rasa nak join? Sofia, jom Sofia wajib kelas petang ni. Sofia, nampak kelas petang ni? Sofia Muhammad Razi. Kan? Jemput masuk kelas petang ni ya Fiza, dia akan buat Fiza stres sokma, mikir sokma. Okey Fiza, jom masuk kelas petang ni untuk belajar turunkan hormon-hormon jahat ni. Kortisol adalah hormon jahat. Nampak tak Fiza? Nampak tak Safia? Kan? Liza pula rasa panas. Liza takut cek ada thyroid Liza. Thyroid pun boleh menyebabkan libido juga. Nampak tak Liza? Thyroid pun boleh menyebabkan masalah libido juga. Alright? Okey, ni adalah masalah biasa untuk wanita-wanita. Sebab tu Dr. Azimah buat kelas online tau. Waalaikumsalam. Sebab tu Dr. Azimah buat kelas online untuk bantu wanita. Baik kan? Banyakkan hormon baik. Joshi dah masuk belum? Petang ni Joshi. Joshi dah daftar belum kelas petang ni?
Kelas petani, Joshi. Kelas petani adalah sentuhan untuk menurunkan hormon kortisol. Nak belajar stabilkan hormon. Tak nak kortisol tinggi. Nak ada hormon-hormon baik. Nak baiki balik ni masalah kita ni dengan libid. Nak baiki balik isu kita dengan libid. Okey. Alright, Joshi. Tak apa Joshi, nanti tanya Farah, okey? Tanya Farah, okey? You all boleh tanya kat sini supaya nanti Farah akan balas lah. Kalau angin pasang angin pasang nombor 1 sekali kena jaga diet lah. Angin pasang tu bahasa dia biasa apa? Yang ni Dr. Azimah tunjuk kan, antara benda-benda yang kita bantu lah pesakit kita. Antara benda-benda yang kita bantu pesakit kita. You all boleh tengok yang ni untuk vaginismus. Ada pelbagai saiz untuk bantu vaginismus. Nampak tak Dr. Azimah letak ni? Untuk bantu vaginismus. Alright. Untuk bantu vaginismus. Okay. Ada 5 saiz. Ada 5 saiz. Alright. Untuk bantu vaginismus. Siapa kat sini masih lagi mengalami masalah vaginismus? Pengantin baru. Fiza. Sebab tu tak boleh stres masa mengandung, Fiza. Masa mengandung kena tenang-tenang, Fiza. Relax. Relax. Boleh, Fiza? Fiza ada masalah gugur ke? Okey, Syafiq. Yang ni untuk bantu isteri-isteri yang ada masalah OT dan vaginismus. Sofia, Dr. Azimah tanya, adakah anda OT dan vaginismus? Ada orang OT, lepas OT dia mengalami vaginismus. Dia susah nak tembus. Dia susah nak tembus. Sifilis boleh berjangkit. Okey, Fiza. Fiza masuk 2 kelas ni, Fiza. Fiza wajib masuk 2 kelas ni. Untuk Fiza yang baru gugur and then nak mengandung lagi, nanti tanya kat sini, Fiza. Tanya kita kat sini, Fiza, nampak tak? Dr. Azimah dah letak dah kat sini. Tanya kita kat sini. Ambil pensel, tulis, save. Nanti tanya kita kat sini untuk Fiza belajar dengan kita. Kelas-kelas ni untuk bantu stabilkan hormon Fiza supaya lepas ni lagi mudah nak lekat. Boleh Woi Jamal. Sila Dr. Azimah pun pakai Woi Jamal. Okey, ini Dr. Azimah nak cerita tentang pengantin baru. Pengantin baru adalah first timer. Takut. Lepas tu Miss V pula terkatuk. Miss V pula tertutup. Nampak tak? Sakit, pedih, suami ajak je takut. Siapa kat sini rasa macam tu? Siapa kat sini perasan pengalaman dia dengan pasangan dia? Suami ajak ataupun isteri tak nak? Takut, sakit kan? Kita bercerita tentang puncak kan? Nak belajar puncak, nak rasa nikmat kan? Dr. Azimah buat kelas. Okey, Dr. Azimah buat kelas. Cuma dia masalah dia bermula dari sini. Kita susah nak puncak, nak puas kalau kita ada masalah-masalah ni. Sebab tu Dr. Azimah buat live TikTok best untuk bantu isteri-isteri yang ada masalah rendah libido. Isteri masalah rendah libido ada banyak sebab. Mungkin dia letih sangat, overthinking kan, hijau banyak. Pejuang pula suami selalu menolak sebab dia ada masalah kat sini. Dia kerja kuat, emosi dia letih. Nampak tak pejuang? So pejuang boleh sentuh dia menggunakan ilmu kelas kita petani. Kita ada buat kelas petani pejuang. Pujuk dia melalui sentuhan cinta. Allah, Ashura. Ashura, jom Ashura, kelas petani Ashura. Kita buat sentuhan cinta.
Cuba Ashura jampi dulu, sihir dulu pasangan. Cuba Ashura tengok, especially untuk you all yang ada masalah kurang libid, tak ada rasa, macam Ashura cakap tak ada feeling, dia kebas, dia tak rasa apa-apa. Okey Ashura, boleh kalau Ashura nak belajar lah kan, boleh tanya kat sini, siapa yang berminat nak masuk kelas, nak masuk kumpulan sokongan, kelas online kita petang ni Alright, ni Dr. Azimah nak cerita pasal masalah vaginismus. Vaginismus biasanya ada kaitan dengan otik. Kod-kod lah kan Ashura. Boleh Dr. Azimah tahu kod-kod Ashura dengan suami kahwin macam mana? Ada orang yang perkenalkan ke memang Ashura jatuh cinta dengan suami ke macam mana? Ini pun antara benda lah yang kita bantu pasangan yang mengalami masalah libi, mengalami masalah vaginismus. Ini adalah antara benda. Beza banyak benda yang kita boleh bantu ni sebenarnya. Yang pastinya boleh bantu masalah rendah kehendak, masalah OT, masalah vaginismus kan, boleh dibantu. Sifilis, STD pun boleh dibantu. Okey, Ashura boleh share dengan kita macam mana Ashura boleh kahwin dengan pasangan. Mesti ada cerita kan, berkahwin macam Dr. Azimah Ashura. Dr. Azimah kahwin ikut borang, Dr. Azimah isi borang, Dr. Fazli isi borang, lepas tu kami pun kahwin. So nak berkenalan tu lama lah juga. Dr. Azimah dengan suami Dr. Azimah, Dr. Fazli pun ambil masa lama nak berkenalan. Takut Ashura pun terpaksa ambil masa lama untuk berkenalan. Sebab tu Dr. Azimah buat kelas, Dr. Azimah buka personal slot, Dr. Azimah ada kumpulan sokongan. Nampak tak? Untuk Ashura kita ada buat kumpulan sokongan suami isteri. Kita ada buat kumpulan sokongan suami isteri, kita buat kelas online dan juga personal slot kalau ada yang berminat. You all boleh tanya kat sini lah, bagi yang berminat nak masuk kelas personal slot dengan Dr. Azimah, kumpulan sokongan, you boleh tanya kat sini Alright. Rancak selalu tolak kan. Kenal setahun lebih terus tunang, maksudnya bercinta lah kan Ashura. Jom Ashura, sekarang ni berapa lama dah kahwin? Baru berapa tahun kahwin Ashura? Boleh share dengan kita berapa lama dah kahwin dengan pasangan anda? Tiga S. Wanita ada masalah ni 3S. Lah Ashura, pengantin baru Ashura. Jom Ashura. Wajib masuk dua-dua kelas Ashura. Pengantin baru pengantin baru masuk 2 kelas. Okey Ashura, tak apa Ashura, baru lagi tu. Baru tak sampai setahun tu Ashura. So Ashura ambil pensel, simpan ni. Ada handset kan? Ambil, simpan ni, nanti tanya kita Alright, nanti DM kita. Boleh Ashura? Boleh Ashura. Baru 5 bulan tu kahwin, baru sangat tu Ashura masuk dua-dua kelas ni. Dalam kelas ni Dr. Azimah ajar untuk bantu masalah rendah libido. Dr. Azimah ajar dalam kelas untuk capai puncak. Dr. Azimah kalau Ashura ni belajar dulu untuk sentuhan cinta. InsyaAllah boleh Ashura. Cairlah suami Ashura nanti. Okey, Faizal. Nampak tak Faizal? Dr. Azimah nak bantu ni Faizal. Betul lah tu Faizal. Dia ada masalah ni, letih tu Faizal. Kan? Kan? 3S bagi isteri masuk kelas Dr. Azimah. Boleh tak 3S? Ashura. Jom Ashura. Kita boleh bantu sama-sama pasangan kita Ashura. Kelas kita petang ni Ashura. 3S bagi isteri masuk kelas Dr. Azimah. Nanti isteri dia tengok Dr. Azimah pun dia kata Dr. Azimah pun semangat lah dengan pasangan dia. Tak, aku nak tiru lah. Kan kita ajar dalam kelas Ashura.
Dr. Azimah ajar dalam kelas 3S. Dr. Azimah ajar isteri-isteri. Okey, macam ni Syida. Untuk Syida tengok, you all tengok soalan Syida. Syida ada masalah T. Dr. Azimah tak boleh sebut perkataan Syida sebut tu. Apa yang Syida cakap tu masalah dia T. Nampak tak? Syida jadi takut sebab dia ada pengalaman. Ada orang pengalaman R, ada orang pengalaman C. Nampak tak? So Syida, macam Dr. Azimah sekarang, Syida, Dr. Azimah bersama dengan pasangan mencapai. Tapi Dr. Azimah tak nak beranak dah sebab malas dah nak beranak kan. Macam Syida pun tak nak dah beranak kan, letih kan. So Syida, kita boleh bersama dengan pasangan untuk enjoy je Syida. Syida, kita bersama dengan pasangan, kalau tak nak anak, kita boleh plan Syida. Kalau Syida berminat nak tahu, nak plan macam mana nak pakai pil ke, nak cucuk ke, nak implanon ke, Syida boleh personal slot dengan Dr. Azimah kalau ada masalah T, Dr. Azimah cadangkan personal slot dengan Dr. Azimah. Nampak tak Syida? You boleh tanya kita kat sini. Okey, Dr. Azimah tak boleh sebut ni. You ambil pensel, simpan. Bagus Syida. Okey, dah pakai implanon Syida, bagus. Kalau dah pakai implanon, enjoy. Nampak Syida? Syida dah pakai implanon, sekarang enjoy. Sentuhan cinta, capai puncak Syida. Syida dah tak payah rasa T dah lah sebab implanon 99%. Implanon 99%. Untuk Syida tidak mengandung. Dr. Azimah dah 3 tahun dah pakai. Okey, Syida takut nak bersama ke apa? Cuba share dengan kita. Ke Syida takut mengandung? Boleh pakai stokin Syida. Oleh itu, kalau kita pakai implanon dah, pakai depo dah, takut mengandung juga. Jangan berhenti bersama dengan pasangan. Teruskan hubungan. Hubungan tak ada masalah. Tapi pakai stokin. Pakai stokin. Alright. Syazwan kata darah istihadah. You kena confirm dulu. Darah tu istihadah ke haid? Kalau you tahu tu istihadah, lebih 15 hari memang istihadah kan, bersama je lah. Okey? Kena confirmkan dulu darah tu darah apa. Hanista kata, Hanista lelaki kan? Hanista nampak? Hanista nampak? Masalah game. Game awal. Game awal maksudnya Hanista takut ada masalah PE. Okey? Nanti bantu. Boleh. Isteri boleh bantu Hanista. Kita ada buat kelas petani. Dr. Azimah buat kelas petani untuk bantu isteri-isteri yang suami dia ada masalah game awal. Kan? Tak apa Syida, tak apa. Nanti Syida baca buku Dr. Azimah tulis. Untuk turunkan kortisol. Untuk turunkan kortisol. Nur Huda kata takut kalau mengandung. Pakai stokin Huda, pakai stokin, pakai implanon. Mami Nisa nak baby boy. Bersama masa tengah subuh Mami Nisa. Ada rawatan. Ya Hanista. Dalam kelas nanti boleh beli ubat. Dalam kelas dia nanti Dr. Azimah ajar petani. Kelas dia petani. Kan ni Syam. Kelas kita ni Syam, nampak Syam? Untuk vaginismus. Kita ada buat 2 kelas untuk bantu masalah suami isteri ni. Kan? Vaginismus. Nampak vaginismus ni? Dia susah nak tembus. Vaginismus biasanya doktor ajar macam ni dalam kelas nanti Dr. Azimah ajar lebih dalam untuk yang ada masalah vaginismus dengan PE ni. Dalam live TikTok banyak perkataan tak boleh sebut dengan Hisham. Dengan Hanista. Dalam live TikTok banyak perkataan tak boleh sebut. Sebab tu Dr. Azimah buat kelas online tertutup untuk yang vaginismus, untuk yang PE. Kita nak ajar sentuhan belayan ni. Macam mana nak pakai ubat. Nak sentuh macam mana, nak pakai ubat macam mana. 30 minit lah kan. Kalau game awal 5 minit mana boleh. Especially kalau adik-adik pengantin baru, malam pertama kan. So biasanya kita ajar dulu isteri-isteri ataupun suami-suami guna dulu yang saiz kecil ni.
Dan 6 bulan kahwin tak boleh nak tembus lagi. Nampak saiz dia? Kecil je kan? Tapi ni keras. Ni keras. Sebab tu ada juga yang kita ajar untuk guna yang lembut ni, silikon. Untuk guna yang lembut ni, silikon. Alright? Ini adalah antara perkara-perkara dan kita boleh sentuh lah. Kita boleh sentuh dalam kelas nanti. Okey? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih. Bagi yang berminat nak masuk kelas petang ni, okey, untuk isteri-isteri yang ada masalah vaginismus, yang ada masalah kebas kan, tak rasa apa-apa, bersama tapi tak rasa apa-apa. Ada isteri yang tak ada rasa, tiada rasa, tiada rasa. Dia bersama tapi tak ada rasa, senyap je. Siapa perasan? Suami kat sini perasan tak? Isteri bersama dengan isteri, tapi isteri senyap je. Senyap je. Kan? Tak excited. Apa lagi nak capai? You kena tahu ni, isteri-isteri, suami-suami, wanita ada kelebihan dia. Lelaki tubik ayak. Kan? Lelaki tubik ayak. Betul tak Dr. Azimah cakap? Lelaki tubik ayak. Isteri, tengok isteri. Tengok isteri. Ada 3 cara. Nak beli buku, boleh Xerox. Tanya kat sini Xerox. Tanya kat sini Xerox boleh tanya kat sini kalau nak beli buku. Okey, nak masuk kelas, tanya kat sini. Siapa yang nak masuk kelas, nak beli buku, nak beli gel, tanya kat sini. Siapa percaya wanita, lelaki ayak dia 3 ml. Kan enterprise. Ni enterprise masalah isteri. Enterprise Azran ni masalah isteri. Ini faktor-faktor dia. Azran, enterprise. Sebab tu Dr. Azman buat kelas ni, enterprise Azran, untuk bantu isteri-isteri kembalikan libido. Dr. Azman nak bantu isteri-isteri kembalikan libido, kembalikan nafs. Nak sembuh masalah-masalah ni kan. Lelaki air dia 3 ml. Lelaki air dia 3 ml. Percaya tak wanita? Bukan 3 ml air wanita ni. Tengok air wanita. Tengok air wanita. Ni air wanita. Allahu Akbar. Bagus Syahrul. Nampak tak ni air wanita? Mami Ryan. Mami Ryan menyusu. Mami Ryan masuk kat sini. Prolaktin tinggi. Sebab tu Mami Ryan. Mami Ryan, jom Mami Ryan. Aktiviti dapatkan 3 ni Mami Ryan untuk stabilkan hormon. Petang ni kita ada buat kelas juga Mami Ryan untuk stabilkan hormon. Macam mana kan? Evinder tanya macam mana? Kita ajar dalam kelas Evinder. Kan Ida tak pernah dapat tu Ida. Wanita saja pun dah cukup Khairul. Wanita saja. You masuk kan ni Khairul. You masuk kelas nanti you ajar pasangan you Khairul. Kelas Dr. Azimah tertutup wanita sahaja. Tapi katakanlah isteri nak ajak suami, silakan. Silakan Khairul. Ramai wanita tak tahu. Ni tak tahu ni kan. Tak tahu ni. 1 liter tau. 1 liter. Dan air dia bukan air kencing. Bukan air kencing. Bukan air kencing. Semua orang kata air kencing ke tu? Bukan ni. Dah kahwin lama pun tak tahu. Sebab tu Dr. Azman buat live TikTok. Sebab tu Dr. Azman buat live TikTok untuk buat kelas ni. Siapa yang berminat nak masuk, kita ada kelas petang ni. You all boleh daftar. Petang ni kita ada kelas. Minggu depan pun kita ada kelas. Siapa yang berminat nak belajar, adalah kirim. Belajar kirim bagi isteri masuk kelas. Boleh tanya kat sini untuk isteri-isteri ataupun suami-suami yang berminat. Kan? Alright, hari ni sebenarnya you all dah tengok dah kan Dr. Azimah pegang apa ni kan, nampak tak? Yang ni silikon tau, yang ni silikon. Bila silikon dia lembut.
Okey, silikon ni lembut. Betul Kak Asma. Masuk kelas Kak Asma. Terima kasih. Ada yang tak tahu isteri boleh banyak kali. Banyak kali tu MO nama dia. Banyak kali tu nama dia MO. Kalau sekali je nama dia PO. Kan? Z tak pernah tahu lah tu, bagi isteri masuk kelas Z. Ni Kak Rosita, kat sini harga kelas ada yang 100, ada yang 200. Normal lah Hafiz. Hakiz kan, bagi isteri rasa Hakiz. Waalaikumsalam. Kalau tak, isteri anda ramai isteri tak ada ilmu. Sebab tu bila you tanya kenapa isteri saya dah tak game macam dulu, kenapa isteri saya lepas beranak, lepas menyusu dia tak ada kehendak, kau tanya aku soalan tu, inilah sebabnya. Kan ramai suami tanya, doktor kenapa isteri saya dah tak ada mood. Bagi ilmu kat isteri, boleh? Isteri dapat sekali normal je Fiz, tapi bagilah isteri belajar lebih Fiz. Bukanlah kita nak marah, tak ada marah. Okay, kita tak marah. Kita tak marah, tak ada masalah. Dr. Azimah buat live TikTok untuk kesihatan. Dr. Azimah buat live TikTok untuk bantu isteri yang ada masalah mati putih. Dr. Azimah adalah doktor medical Klinik Ikram Gong Badak. Dr. Azimah adalah seorang certified couple therapist. Sebab tu Dr. Azimah buat konten di live TikTok untuk bantu yang isteri masalah mati putih tak ada rasa ni. You tengok ni. Okey, kelas kat mana Abang Bun tanya? Online. Nampak tak Abang Bun? Mati putih Arin, bukan mati putih, mati putih. Kelas kita dekat GM. Siapa tanya tadi tu? Ni kelas kita. Kelas kita dekat GM. Nampak tak? Siapa tanya kelas kat mana tu? Dekat GM Dr. Azimah tulis dah. Cuba tengok, hidup kena teruskan tu. Okey, Titik tanya apa beza vaginismus dengan pintu masuk kecil. Kan? Adalah persamaan dia, tapi taklah betul-betul sama. Adalah persamaan dia. Vaginismus ni dia besar je. Titik, cuba tengok ni. Dr. Azimah tunjuk sikit vaginismus ni besar je. Miss V dia besar vaginismus ni. Tak nampak lah pula. Okey. Tapi disebabkan vaginismus, kan, dia takut, dia OT, dia kering, so terkatuk. Nampak tak? Itu vaginismus. Selalu berlaku dengan wanita yang first timer, baru nikah, pengantin baru. Isteri dah keluar banyak kali, bagilah dia minum air. Kan, dah keluar banyak kali, bagilah dia minum air. Dah lah sekali keluar 1 liter. Betul tak? Jepun tu soal Nihongo tu kan, Nihongo tanya isteri dah keluar banyak kali, lepas tu rasa kering, bagilah dia minum air. Memanglah kering lepas dah keluar 1 liter. Sama Mimi, sama Mimi, sama. Sebab tu kita buat kelas untuk bantu isteri-isteri yang ada masalah. Alright. Bagi isteri-isteri yang berminat, kelas kita ada hari ni dengan minggu depan. Hari ni pun kita ada kelas pukul 2 petang. Kelas petang ni you all boleh daftar sekarang. Boleh tanya kita kat sini daftar kat sini. Bagi yang berminat nak masuk kelas lah, nak belajar lah, kan, tak mencapai kepuasan lah, Shima, jom Shima masuk kelas. Shima masuk kelas. Sebab dalam kelas petang ni kita ajar untuk game 30 minit. Petang ni Shima slow. Isteri banyak sangat. Air. Baguslah Aida. Miss V kentut normal. Okey, Friday tanya apa benda ni? Friday tanya. Friday, nampak tak Dr. Azimah tulis ni Friday. Ini adalah antara perkataan-perkataan yang tak boleh sebut. Okey. Sebab tu kita buat live TikTok ni. Dr. Azimah kan.
Alright, nampak ni? Ni adalah antara benda yang Dr. Azimah bantu untuk isteri-isteri yang mengalami masalah vaginismus. Okey? Yang ni saiz kecil kan? Nampak? Saiz kecil. Saiz kecil. Pandai Kirish. Okay, saiz kecil Tapi kalau kalau isteri mengalami vaginismus, tak boleh dah terus guna yang besar. Kan? Kalau isteri vaginismus, tak boleh guna yang besar. Betul Kirin, betul. Air mani wanita. Kirin mani wanita Kirin. Okey. Okey, ni kalau besar sangat ni sakit isteri. Ini besar. Sebab tu kita ajar dulu guna yang kecil untuk vaginismus. Okey. Tapi yang ni keras kan? Keras. Betul. Keras. So kita guna dulu yang lembut. Nampak? Lembut. Silikon. Kita guna dulu yang silikon lembut. Barulah isteri tak sakit. Tapi kalau untuk isteri-isteri yang memang mengalami vaginismus, tak sembuh-sembuh, dah 8 tahun kahwin masih lagi vaginismus, dah kahwin 10 tahun masih lagi rendah libido, kan? Ada pula mengandung, menyusu, memang dah tak nak rasa dah. Ada jual Madre, ada jual. Kirin masukkan isteri kelas kita kat sini. Kirin tanya kat sini Kirin. Untuk suami-suami yang rasa isteri ada masalah ni, kan, you all boleh masuk kelas kita. Amanda nak beli ke? Tanya kat sini Amanda. Kalau Amanda nak beli Ya Allah, subhanallah. Doktor dah kahwin albab, anak 3. Okey, isteri ketagih. Sorry, silikon silikon. Ada jual Apis, ada jual. Ada orang dia kata isteri dia, Dr. Azimah bukan suruh guna sokmo. Dr. Azimah suruh guna yang ni untuk bantu membuka. Kan? Khola kata sakit ke? Sakit lah. Betul Shima. Wasabi wasabi. Untuk yang nak masuk kelas wasabi. Kat sini Shima. Untuk yang nak masuk kelas petani wasabi. Alright? Alright. Subhanallah. Khola, sakit tu sebab ada vaginismus Khola. Untuk yang masih sakit bila bersama, untuk yang mungkinlah pasangan anda besar, kan? Dr. Azimah cadangkan masuk kelas. Dr. Azimah buat live TikTok ni untuk bantu isteri-isteri yang ada masalah mati putih. Nampak kelas kita? Ini kelas kita petang ni pukul 2 petang. Kelas kita nanti pukul 2 petang. Hari ni ada kelas 26 hari bulan 4 dengan 10 hari bulan 5 ada kelas. Bagi yang berminat nak belajar lebih, kita akan ajar dalam kelas Alhamdulillah. Terima kasih yang baru masuk. Kan? Kenapa Hola masuk separuh Hola? Masuk full Kalau betul nak mengandung kena full. Masuk penuh barulah mengandung. Tanya ketat macam mana? Kalau nak ketat kan, kena rajin buat latihan Miss V. Shima kelas berbayar. Ada yang 100, ada yang 200 Shima. Ada yang 100, ada yang 200. Kedua-duanya ilmu berbeza-beza. Izzah, jom Izzah. Yang ni untuk bantu masalah vaginismus. Ini adalah CBT. Izzah, kita buat terapi. Kita buat terapi untuk bantu isteri-isteri yang vaginismus. Bukan guna untuk puaskan hati anda, Izzah. Okey Hola, kalau nak masuk habis sakit, itu masalah vaginismus Hola. Kan? Hukum untuk berubat Izzah. Gunakan dilator untuk berubat adalah bagus sebab dia terapi. Jadi terapi adalah sejenis rawatan untuk vaginismus. Jadi kalau kita ada penyakit, kita rawat. Halal ke haram? Boleh ikram? Boleh. Doktor Azimah tanya ni. Kita ada penyakit, kita pun buat terapi dan buat rawatan. Haram ke halal? Kan? Halal ke haram? Halal kan Izzah kan? Okey Nadira.
Tak apa Hola, tak apa. Kalau isteri sakit, bagilah isteri masuk kelas Hola. Dr. Azman nak ajar isteri untuk dia relax. Dr. Azman nak ajar isteri untuk isteri Hola relax. Jangan paksa Hola. Ni kita bukan suruh paksa ni Hola. Sebab tu kita ajar ni vaginismus guna dilator. Slow. Ada orang jawab dah harus untuk merawat. Kalau tak nak rawat pun tak ada masalah Hola. Bukan suruh paksa. Kalau you paksa memang sakit yang tu lagi lah tak baik kan. Kalau suami besar macam ni, bayangkan isteri macam mana. Bayangkan kalau suami besar macam ni, bayangkan isteri tu macam mana. Sebab tu dalam kelas Izzah, Hola, kita ajak untuk isteri relax. Kita ajak untuk isteri relax cool. Bila isteri ada masalah libi, boleh bercerai tau. Kan? Sebab hubungan jadi hamba. Isteri sakit nak bersama. Isteri sakit nak bersama. Isteri sakit nak bersama. Isteri boleh capai ni. Isteri boleh capai. Suami 3 ml, isteri tengok nampak tak ni? Yang ni air wanita ni. Banyak tak? Tak payah beranak kasih. Umur 40 orang tak beranak dah kasih. Kita nak bersama bukan untuk beranak tau kasih. Kita nak bersama untuk bagi isteri relax, isteri cool. Nampak tak Kak Kasih? Umur Dr. Azimah pun dah umur 40, malas dah nak beranak. Dr. Azimah bukan suruh isteri bersama untuk keluarkan baby. Ya Rezo. Ya Rezo. Bagus ya Rezo kata. Untuk kegembiraan, untuk hubungan berkualiti. Kan hidup kena teruskan kata barai besar tapi rendah. Kan 1 minit buat apa? Untuk dopamin. Bagus ni. Hormon-hormon baik wanita ni kalau orang tak faham, dia kata Dr. Azimah ni sesat kan. Orang yang tak faham, dia akan kata kita sesat. 40 dah Dr. Azimah. Kelas girl saja Syasha. Kelas kita untuk wanita saja Syasha. Syasha, kelas kita untuk wanita saja. Jom Syasha. Nampak tak Syasha? Syashun. Okey Syashun. Yang ni kelas tertutup wanita sahaja. Untuk isteri-isteri yang nak belajar lebih, tanya kat sini. Tanya kat sini wasabi kita. Untuk isteri-isteri yang nak belajar lebih, Syashun, kelas kita wanita sahaja. Ya Shima Razak. Kan? Asri kata senak, isteri tak betul-betul on. Okey. Ryukina, ada masalah waktu bersama pakai pelincir rasa pedih. Rukia, jom. Rukia perempuan kan? Kalau you perempuan, jom masuk kelas tertutup dengan Dr. Azimah. Kan? Diam. Dia orang kata tak payah belajar, dah pandai diam. Dr. Azimah nak ajar isteri-isteri mencapai puncak. Dr. Azimah nak bagi isteri-isteri bantu. Bagi isteri-isteri belajar untuk buat game tu 30 minit ke atas. Yang ni kelas petani ni, game 30 minit ke atas. Alright, wanita saja tau. Macam mana kita nak kawal hubungan tu agar bertahan 30 minit. Izzah, kita ada 2 jenis kelas Izzah. Kan? Azlin tanya apa beza? Kan? Bagus soalan tu. Nampak tak Azlin? Azin Syuha. Kalau yang 200 ni, kita akan ajar sentuhan yang wajib dalam hubungan. Kan? Tengok tu, Shima kata 1 minit je. Ayo. Kan? Nazfa senak sebab you betul-betul tak on, Nazfa. Jom Nazfa, kelas petani Nazfa, pukul 2 petang Kalau yang kelas 100 ni, kita ajar macam mana nak capai. Macam mana nak capai ni? 3 puncak ni. Kelas yang 100. Namira, dua-dua boleh. Sambah lagi Namira. Namira kena personal terapi dengan Dr. Azimah. Jom Namira, personal slot dengan Dr. Azimah Namira. Kan Namira kita ada buat personal slot untuk bantu you all yang ada vaginismus. Kan? Kalau Namira berminat boleh masuk kelas juga. Kita buat ni secara online Namira. Okey, Mira kata period pula keinginan kuat.
Masa suci tak ada keinginan. Maksudnya ya Allah, subhanallah. Okey, maksudnya Kak Mimi ada turun naik kan? Kalau Kak Mimi, jomlah Kak Mimi kita buat kelas untuk bantu keinginan tu. Bagi dia ada bila kita nak tu boleh kan? Subhanallah, subhanallah. Tak normal Sifa, tak normal. 30 minit petang ni. Saifah, jom Sifa. Kelas kita tertutup wanita sahaja. Kalau you all berminat boleh tanya kita kat sini. Kita ada kelas untuk bantu isteri-isteri yang masalah FSD. Okey, cuba tengok soalan siapa tu? Muhammad Haziq. Tak pernah pun isteri buat apa-apa. Haziq, kelas Dr. Azimah petang ni. Haziq, bagi isteri masuk kelas Dr. Azimah. Haziq, tolonglah daftarkan isteri anda. Ya Allah. Ni Haziq, nampak tak Haziq? Tanya kat sini Haziq, tolong daftar isteri anda. Kita nak bantu isteri-isteri yang masalah FSD. Kita nak bantu isteri-isteri yang masalah mati putih. Kita buat kelas online. Kita buat personal slot. Dr. Azimah buat kumpulan sokongan untuk bantu isteri-isteri yang ada masalah lagu ni Haziq. Okay, Little Angel kat sini. Little Angel baru lepas beranak, baru lepas menyusu. Masalah you kat sini. So masuklah kelas. Boleh Little Angel. Okay, Fadil kata dah 4 bulan tak dapat. Green tea. Dr. Azimah ajar dalam kelas untuk bantu isteri-isteri. Jangan salah faham saya pun Hajjah Azimah. Saya pun orang Islam. Saya pun doktor muslimah wanita. Ada Kak Yati, tanya kat sini Kak Yati. Jom Kak Yati. Jadi sebab tu Dr. Azimah buat kelas tertutup wanita sahaja. Kita nak bantu wanita yang tak tahu macam mana. Ada orang kata 4 tahun, ada orang kata 4 bulan. Roti tisu sardin. Takut isteri ada masalah ni. Isteri roti sardin. Cuba roti sardin sebagai suami cek isteri. Adakah dia vaginismus? Adakah dia jenis OT? Adakah jenis macam ni? Masalah-masalah dia ada emosi dia tak stabil ke? Kan? Nampak? Untuk suami-suami yang tengah tengok live TikTok Dr. Azimah ni, tolong daftarkan isteri untuk kelas kita. Boleh Muhammad Haziq. Dapatkan rakaman pun boleh Haziq. Okey, Haziq tanya kita, wasabi kita. Jadi Haziq minta rakaman dengan kita, bagi isteri tengok. Ada 2 kelas tu Haziq. Ada 2 rakaman juga. Kelas petang ni kalau nak masuk memang live lah dengan Dr. Azimah. Tengok ada orang tanya, kalau thyroid macam mana? Thyroid pun ada masalah. Musman, kalau macam tu dapatkan rakaman. Okey, Little Angel ada kelas yang 100, ada kelas yang 200 Little Angel. Vaginismus ni boleh self claim ke? Boleh Namira, boleh. Senang je nak diagnose vaginismus. Bila bersama rasa sakit. Dah lebih 6 bulan dah kahwin, dah lebih 6 bulan dah praktis dengan pasangan, tak berjaya juga masuk full. Kan macam Hola cakap tadi. Hola kata tadi Namira, Hola kata Hola separuh je. Hola kata Hola tak boleh nak masuk lebih, nanti isteri dia sakit. Vaginismus lah tu. Macam Namira, Dr. Azimah tak tahu macam mana masalah Namira. You boleh self-diagnose pun. Tapi kalau nak sedap, jumpalah Dr. Azimah. Biasa jumpa sekali 2 pun dah boleh dah. Ni kalau Namira nak buat sendiri kat rumah kan, guna dilator. Nampak tak Namira? Katakanlah suami Namira jenis gedabak, saiz XL contoh kan. Sebab ada juga pasangan yang masalah saiz XL ni. Kan? Contoh kan, Namira punya macam ni kan, besar gedabak kan. Okay, so untuk you all yang ada masalah vaginismus kan, tertutup ni, Miss V tertutup, Miss V ketat, susah sangat nak masuk, kering kontang. Guna dulu yang kecil. Guna dulu yang kecil untuk rasa, untuk belajar, untuk tak takut sangat. Sebab kalau tak, you akan lagi T, you akan lagi OT. Nampak tak? Kalau you memang ada vaginismus, you memang jenis ting mikir tau. Ada orang yang memang mikir, takut lah kan, sakit lah, bimbel lah, tapi terkoyak.
Okey, Cha. Cha, 3 liter sehari, Cha. Minum air masak, Cha. Tak cukup air masak tu, Cha. Okey, ada orang tanya, vaginismus tu apa? Okey, subhanallah, subhanallah. Ya, Nurul Saadah, thyroid ganggu mengandung Saadah. Okey, Alaina. Alaina tanya, vaginismus tu apa? Okey, Alaina Kita jawab soalan Alaina. Nampak tak Alaina? Ni. Ini adalah wanita punya. Saiz dia 10 hingga 15 cm. Bukaan dia 4 hingga 6 cm. Besar ke besar Alaina? Besar ke besar Alaina? Tiba-tiba Alaina kahwin. Tiba-tiba takut, sakit, pedih. Terkatuk. Tiba-tiba terkatuk. Nampak tak Alaina? 6 bulan kahwin, tak dapat juga tembus, namanya vaginismus. Macam tu Katakanlah you all perasan isteri ada masalah kurang libido. Katakanlah isteri tak mati putih, bersama tapi tiada rasa. Nampak tak ni? Bersama tapi tiada rasa. Dia bersama tapi tak ada rasa. Kan? Nampak tak? Bersama tapi tak excited. Dia tak rasa apa-apa. Kan manja kata nak turunkan rasa takut tu. Jom manja, kita ajar dalam kelas. Ada Syafika. Tanya kat sini Syafika. Kalau Syafika tak nak masuk kelas live lah, nak rakaman je, boleh. Ada 2 kelas. Tengok Kak Alia dah sembuh dah. Tahniah Kak Alia. Umur 49, kalau ada haid lagi boleh mengandung. Erman kata suami khusus. Boleh Erman, tinggalkan dulu. Rehat jap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi isteri-isteri yang nak sembuh kan, setakat ni Dr. Azimah dah buat personal slot. Dr. Azimah buat kelas online. Dr. Azimah buat kumpulan sokongan. Okey. So untuk you all yang nak masuk kumpulan sokongan, nak masuk personal slot dengan Dr. Azimah, nak kelas-kelas online dengan Dr. Azimah, tanya kat sini ni kita dah bagi dah ni. Tanya kita kat sini. Boleh kita dah bagi dah. Simpan siap-siap. Tanya kita bila rasa terbuka hati. Kelas kita petang ni. Kelas kita petang ni pukul 2 petang. Tertutup wanita sahaja. Kita buat kat mana? Kita akan buat dekat online. Tapi bukan TikTok. Bukan TikTok. Okey, kita akan buat kelas online tertutup wanita sahaja. Bagi yang nak berdaftar, you boleh tanya kat sini. You boleh tanya kat sini. Wasabi. Okey, wasabi. Sebab bila you all ada masalah vaginismus, biasanya masalah vaginismus disebabkan oleh kortisol. Hormon jahat wanita. Anis tanya, ada harga 100 Anis? Ada harga 200. Ada harga 100, ada harga 200. Yang ni 10 hari bulan 5, 26 hari ni sentuhan cinta. 26 hari bulan 4. Ada yang 100, ada yang 200. Kalau Anis nak daftar, boleh tanya kita kat sini boleh daftar kat sini. Wasabi je. Tak rugilah Anis. Nanti boleh guna dengan pasangan setiap hari. Ilmu ni berguna sampai mati. Percaya tak Dr. Azimah cakap, orang jatuh 40 tahun makin gelenyak Anis. Okey, Saadah tanya, ada thyroid, ada ubat thyroid Saadah. Ada ubat thyroid. Boleh tanya, apa beza 100 dengan 200? Kalau belajar dia kelas 100 ni kan. Ya Shima, ya. Okey. Kalau kelas 100 ni kita belajar macam mana nak capai. You tanya, apa benda tu? 3 tu. POMOS. S ni sampai 1 liter. Kalau orang lelaki 3 ml je. Kalau orang lelaki 3 ml je. Orang lelaki 3 ml je. Wanita banyak. Tak penting khirosan. Kelas kita 3 jam Shima. Satu kelas pun tak habis tengok you all ni.
Pukul 2 petang sampai pukul 4.30 petang Shima kelas. Lepas tu kita akan dapat kumpulan sokongan. Setiap hari kita ada bantuan dalam kumpulan sokongan. Okey Shima? You all akan masuk dalam kumpulan sokongan. Yelah Shima, gini, air masak memang kena bina banyak. Isteri-isteri, air masak memang kena bina banyak. Dan kalau kelas 200, you all akan belajar tajuk nak untuk hormon stabil. Sentuhan cinta. Bagaimana nak 30 minit kan Shima? Sentuhan cinta 30 minit. Biasa orang cakap 1 minit je. Ada kan suami yang masalah pancut ni kan, suami yang tubik awal ni, ada 5 minit je tahan. Tengok ni, masalah PE. Masalah PE ni premature ejaculation. Bila masalah PE kan, bila masalah PE, apa masalah PE? Tubik air derah. Tubik air derah. Kita kena kawal. Energi tu kena kawal. Macam mana nak kawal? Nak sentuh macam mana? Kan? Ada seni-seni dia. Turun, naik. Turun. Jangan lepas lagi. Turun, naik. Turun. Macam tu. Kita akan ajar dalam kelas petang ni. Wanita pun kalau dia masalah kortisol tinggi kan, hormon jahat dia tinggi. Kita nak hormon baik. Untuk dapat keseronokan, hormon baik kena tinggi. Dopamin, serotonin, kan? Oksitosin, endorfin ni kena cukup. Barulah hubungan tu berkualiti. Dalam PJJ, siapa kat sini Allah uji dengan PJJ? Katakanlah you all PJJ. Bila PJJ, selalunya kortisol tinggi. Selalunya kortisol tinggi. Bila kortisol tinggi, subhanallah, lagi cepat you ada masalah OT, vaginismus, FSD. Isu-isu ni disebabkan oleh tak tahan lama. Macam mana nak bantu? Ada ubat. Ada ubat. Untuk PE memang ada ubat. Dr. Azhar pun jual ubat, tak ada masalah. Kalau you nak beli ubat sahaja, tak ada masalah. Tapi rugilah. Rugi kalau ubat sahaja. Rugi sangat kalau ubat sahaja. Untuk isteri-isteri ataupun suami-suami yang berperasan, isteri saya doktor lepas beranak dia tak ada nak, dia rendah libi. Ada isteri macam tu. Siapa kat sini perasan? Siapa kat sini perasan isteri dia lepas mengandung, lepas beranak, isteri dia tak ada rasa dah, kehendak tak semangat. Ravi bagi isteri masuk kelas Dr. Azimah. Ravi kan, isteri tak tahan tu sebab isteri tak pandai. Ravi bagi isteri ilmu. Dr. Azimah buat kelas ni untuk bagi isteri ilmu. Allah bagi kita kahwin untuk seronok. Untuk seronok, bukannya untuk bagi isteri sakit, bagi isteri tak seronok, bagi isteri kering kan. NHN kata isteri lepas bersalin. Kat sini nampak tak NHN? Mungkin kat sinilah isteri anda hormon tak stabil lepas beranak, sebab dia menyusu pula kan. NHN lepas beranak dia menyusu. Lepas menyusu, isteri akan mengalami estrogen tinggi. Estrogen memang buat dia cepat letih kan, memang buat dia tak ada mood. Kan Bobby, yang pastinya wajib isteri masuk kelas. Yang pastinya isteri wajib masuk kelas. Kalau Bobby nak ikut sekali, join lah kan. Ada NHN. NHN tak nak bagi isteri masuk kelas ke? Dr. Azimah ajar isteri step by step dalam kelas. Kalau ni nak beli ubat ke apa, tanya kat sini NHN. Untuk kelas online ke, nak beli ubat ke, personal slot isteri anda, nanti book lah. Nanti NHN bookkan isteri anda dengan Dr. Azimah. Book slot isteri dengan Dr. Azimah. Bobby nak daftar kat isteri. Nak kat sini Bobby. Wasabi je. Wasabi. Ya.